Ya Ramadan, ya Ramadan, siyamuka. So bulan Ramadan lalai, hancur dah kita main Ramadan. Allah tak suka langsung orang lalai. Lalai sahaja cukup untuk menghumbankan kita, terhumban ke dalam api neraka. Lalai saja Allah sebut dalam Quran. Bukan kata kaki zina, kaki judi, kaki bunuh, faham tak? Lalai saja, paling ramai sekali penghuni dihumbankan, dimasukkan ke dalam neraka jahanam ni orang yang lalai. Na'udzubillah, Allah pelihara kita. Dalam keadaan lalai kita berpuasa, dalam keadaan lalai kita sembahyang, dalam keadaan lalai kita bagi zakat. Bulan yang terbaik untuk kita bagi zakat ni bulan Ramadan. Paling afdal bulan Ramadan. Bulan untuk gembirakan Allah dah. Bulan lain pun gembirakan Allah, tapi bulan special dah. Sebab nikmat, ihsan Allah bagi bulan Ramadan ni banyak dah. So gembirakan Allah pun kena lebih dah. Bukan kita fokus ganjaran, kita fokus apa dia? Pemberi ganjaran. Kita punya matlamat bukan ganjaran, kita punya matlamat Allah Ta'ala. Ya Ramadan, ya Ramadan, siyam.